Selamat datang ke kupasan reka bentuk dan teknologi kita. Kali ini, kita sama-sama akan jadi macam pereka dan jurutera sebab kita ada satu misi jahitan yang sangat istimewa. Okey, setiap misi mesti ada masalah yang perlu diselesaikan kan? Jom, kita kenal dengan Alia. Nampak tak? Dia rasa tak selesa bila pakai tali pinggang keledar. Dan ini bukan isu main-main tau, sebab ia melibatkan keselamatan. Jadi, inilah misi kita. Macam mana kita nak guna kemahiran reka bentuk dan teknologi yang kita ada ni untuk selesaikan masalah Alia. Anda dah sedia? Setiap wira kan ada kuasa hebat dia sendiri, betul tak? Untuk misi kita ni, kuasa pertama yang kita kena mahirkan ialah asas jahitan tangan. Jom kita tengok apa kuasa-kuasa ni. Wah, tengok ni. Setiap jahitan ni ada superpower dia yang tersendiri. Contohnya, jahitan Kia. Dia ni kuat macam jahitan mesin tau. Lepas tu ada jahitan sembat, yang ni pula pandai sorokkan diri. Jadi jahitan nampak kemas dan profesional. Okey, dah ada kuasa, wira kita mesti perlukan alatan yang betul kan? Sama macam kita. Untuk projek ni, ada beberapa alatan penting yang kita wajib tahu. Ada berapa? Ada 11 alatan jahitan penting yang akan bantu kita jayakan misi ni. Mula-mula kita ada alatan untuk ukur dan potong. Dan ini satu peraturan paling penting untuk semua wira reka bentuk. Jangan sesekali guna gunting kain untuk potong kertas. Nanti tumpul tau. Lepas tu, kita perlukan jarum dan peniti untuk pegang dan cantumkan kain. Untuk pastikan rekaan kita pindah ke fabrik dengan tepat, kita guna pula roda sure dan kertas karbon. Zaman sekarang kan dah canggih. Kita boleh juga guna teknologi moden macam mesin jahit mini ni. Wah, barulah kerja kita lagi cepat siap. Baiklah, kemahiran dah ada, alatan pun dah sedia. Sekarang, masa untuk bahagian yang paling seronok. Jom kita mula bina projek kreatif kita. Nak hasilkan sesuatu yang hebat, kenalah ikut langkah-langkah yang betul. Ia macam satu perjalanan, bermula daripada percikan idea sampailah kita bentangkan hasil kerja kita. Okey, ingat masalah Alia tadi? Untuk bantu dia, kita boleh mula dengan melakar beberapa idea untuk alas tali pinggang keledar. Dari sinilah proses kreatif kita bermula. Daripada beberapa lakaran tu, kita pilih mana yang paling best, gabungkan ciri-ciri terbaik dan boom! Kita dapat satu reka bentuk akhir yang lebih mantap untuk kita jadikan panduan. Oh, dan jangan lupa, seorang pereka yang bijak mesti pandai kira bajet. Cuba tengok ni. Untuk selesaikan masalah Alia, kosnya cuma RM3.55 je. Jimat dan berkesan. Hebat kan? Bila kita ikut langkah-langkah ni satu persatu, dari potong pola atas kertas sampai ke jahitan kemasan yang terakhir, kita boleh pastikan hasilnya nanti bukan saja kemas, tapi betul-betul berfungsi. Dan jeng, inilah dia hasil akhir kita. Sebuah alas tali pinggang keledar yang selesa, kreatif dan yang paling penting, masalah Alia dah pun selesai. Misi berjaya. Tapi tunggu dulu, perjalanan kita belum habis lagi. Bila produk dah siap, ada satu lagi langkah penting, iaitu berkongsi hasil ciptaan kita dengan orang lain. Pembentangan yang bagus ni, dia bukan setakat tunjuk barang tau. Dia ceritakan keseluruhan kisah projek tu. Kenapa pilih reka bentuk macam ni, apa cabaran yang kita hadapi dan apa yang kita belajar sepanjang proses tu. Dan ini satu perkara yang sangat penting untuk kita ingat. Dalam dunia reka bentuk, tak ada idea yang salah. Setiap idea tu bernilai dan patut kita hargai. Okey, misi bantu Alia dah selesai. Tapi, pengembaraan anda sebagai wira reka bentuk baru je bermula. Sekarang, cuba anda pandang sekeliling. Agak-agak, masalah harian apa lagi yang anda boleh selesaikan dengan kuasa jahitan yang anda ada? Fikir-fikirkan.